Kata hari dah. Okey, saya pegang ni. Hari ni kita semua akan pergi ke sungai untuk mandi sungai sama-sama kawan-kawan Sebab dah lama tak berkumpul apa semua kan. Macam dah 14 tahun di sini tak jumpa. Okay guys. Zai, kat mana tempat yang kita nak pergi ni Zai? Alamak, brother ni story lah. Kau tu tak ada girlfriend lah. Okay, tempat yang kita nak pergi ni iPhone 16 Pro Batang. Okay, tempat yang kita nak pergi ni Batang Kali. Tempat Zai pernah mandi-mandi dengan bapa Aidit. Dengan Aidit sekali. Saya sudah mandi dan juga sudah wangi-wangi. Outfit check sikit. Oh, baik. Nampak tak sih? Dah nampak anjing. Tak, dia ikut kepala aku. Memang tak nampak. Kepala kau. Macam nak off. Oi. Okay. Baju hitam, seluar hitam. Tadi dah sidai semua orang. Oh ya. Buat dah sidai mandi. Sidai gila fuck. Habis. Cak kau kena tahu dulu. Macam bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So finally kita orang dah sampai dah dekat sungai Kaki Genting Batang Kali. Tunjuk sikit view Mat. Macam apa yang kita borak tadi kan. So sekarang 2, 4, 6 sekarang sampai 3 orang lagi. Dah sampai. So yang kita plan tadi kita boleh sendiri dah sampai 10 orang. Jadi kita orang. Okay, so stay tuned. Hi guys. Currently we're at Batang Kali. Batang Kali? Batang Kali. Apa? Uluyam. Batang Kali. Hah? Oh ya. Yeah? Uluyam jalan kita lalu tadi. Oh. Yeah. So let's go. That's why kita janganlah. Dalam banyak-banyak benda janganlah. Dia follow aku kan? boleh nak follow kan? Boleh dia follow aku. Boleh nak follow kan? Boleh ke dia follow aku Mat? Mat. Bukan aku dengar macam serangga, macam semut ni kepala macam crunchy. Cik kau gigit. Kepala kau crunchy kat Zai. Aku pak So kena balance kan. Okay. I like that. Okay. I like that. Jangan bosan betul. Sorry bos. Dah siap dah settle kan dah. Kau ajar ni aku dah settle.